amal ibadah kita itu hendaklah mengikut aturan syarak, hendaklah mengikut kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikut rasa, bukan mengikut fikiran kita semata-mata. Maka ini betapa penting untuk kita mendapat redanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita selaku hamba kepadanya tidak mesti tidak ibadah kita pastikan selari mengikut aturan syarak, mengikut kepada petunjuk syariat, berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan selain daripada kehendak kita, perasaan kita, hati kita dan sebagainya. Kerana yang namanya ibadah itu adalah tunduk patuh kepada kehendak aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu nama ibadah. Yang namanya ibadah adalah tunduk patuh kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, kita menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila mana kita dapat tunduk patuh kepada aturan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itulah ibadah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, pastikan mengikut kepada aturan syarak. Para muhibbin rahimakumullah, ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan, iaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal, hendaklah mengikuti peraturan syariat. Pertama sekali, nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kepada kita ini, nak bagi tahu bahawasanya ibadah itu tidak boleh direka-reka. Ibadah tidak boleh direka-reka, ikut perasaan kita, ikut kehendak kita, ikut hati kita, ikut pemikiran kita, tidak. Jadi pengarang nak bagi tahu bahawasanya seseorang itu mesti kena belajar, mesti kena menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum nak melakukan satu-satu amal. Kerana itu disebutkan sebagai oleh para alim ulama, al-ilmu imamul amal. Ilmu tu imam kepada dalam kita nak beramal. Artinya dalam kita nak beramal, sama ada amal ibadah itu yang wajib maupun yang sunat, tidak mesti tidak perlu kepada ilmu. Kerana ilmu tu ketua, ilmu tu merupakan imam dalam kita nak beramal, dalam kita nak melakukan amal ibadah kepada Allah. Sama ada yang kita nak buat itu segala perkara yang dilarang oleh Allah ataupun segala yang disuruh oleh Allah. Yang katanya ibadah itu bukan hanya perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala saja, akan tetapi yang katanya ibadah merangkumi segala perkara yang disuruh oleh Allah dan juga yang dilarang oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah, umpamanya sembahyang, puasa, segala amal kebaikan, amal soleh, itu bila mana seseorang itu dapat melaksanakannya, maka itu orang dia dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Begitu juga seseorang itu dapat menjauhkan segala maksiat, dapat menghindari dirinya daripada melakukan dosa, kerana dosa itu perkara yang dilarang oleh Allah. Maka itu pun termasuk daripada dia mengerjakan ibadah. Artinya tidak mesti tidak dalam melaksanakan perintah Allah, sama ada segala yang disuruh oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Allah, tidak mesti tidak berdasarkan kepada ilmu. Asasnya adalah ilmu. Artinya kita tidak mesti tidak perlu kepada belajar.
perlu kepada menuntut ilmu. Menuntut ilmu terlebih dahulu, ada ilmu barulah boleh untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu hari ini ramai manusia mempunyai keinginan untuk beribadah. Ramai orang hari ini ada keinginan, kehendak nak buat amal ibadah. Kadang-kadang keinginan untuk buat amal ibadah tu membuat-buat banyak. Kadang-kadang sehinggakan dia tak tahu yang mana satu yang perlu diutamakan. Dia buat amal ibadah tu rasa gairah untuk melakukannya, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Cuma tinggal lagi tak semua mengetahui cara ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada keinginan, kehendak buat amal ibadah, tapi dia tidak tahu macam mana cara amal itu dikabul ataupun diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana kita bila buat amal ibadah, bukan sekadar kita buat mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh syarak. Bahkan kita kena pastikan dan kena tahu setiap amal ibadah yang kita buat itu benar-benar ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan para rasul. Allah Ta'ala utuskan para nabi dan menurunkan syariat supaya kita belajar, supaya kita ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul kepada kamu, maka kata Allah Taala fakhuzu, maka kamu ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa jua sekalipun yang dilarang oleh para rasul kepada kamu, fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Maksudnya jalan menuju kepada Allah Ta'ala bukan mengikut perasaan, bukan mengikut akal, bukan mengikut emosi kita, bukan mengikut kehendak kita, akan tetapi mengikut kepada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dilakukan menurut panduan yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mesti tidak. Jadi jelas daripada ayat ini, ibadah kita hendaklah pastikan mengikut aturan syariat yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau tidak, ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13 dalam bulan Hijrah. Maka engkau telah melakukan maksiat. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang, memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga termasuk daripada dosa, walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah. Artinya nak bagi tahu di sini, ketaatan kita, ibadah kita mesti mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikut kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seseorang tu dia tidak boleh nak menentukan cara nak buat amal ibadah sendiri. Dia tak boleh nak menentukan sendiri cara macam mana nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia tak boleh nak menentukan dengan sendiri bagaimana untuk dia buat amal ibadah kepada Allah. Umpamanya dia nak puasa, umpamanya dia nak buat solat fardu 5 waktu. Bukan dia boleh nak puasa ikut puasa dia saja. Sampaikan hari raya pun dia puasa. Itu disebut berat nanang dah tuan-tuan. Pening dah. Sebab apa? Dia ikut kehendak dia, semangat dia. Ibadah ni bukan dengan semangat. Ibadah ni dengan aturan syariat Allah Ta'ala yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tak boleh dengan cara sendiri. Itu bukan dapat mendekatkan diri dia kepada Allah.
makin dapat kebinasaan dia daripada Allah Subhanahu wa taala kerana bertentangan dengan syariat Allah. Maka sebab itu pengarang bagi contoh, umpamanya dia nak puasa tapi hari raya pun dia puasa. Dia nak puasa, dia nak buat amal ibadah, nak dekatkan diri kepada Allah, tapi dia hari tasyrik pun dia puasa. Itu sebagai satu contoh. Apalagi tuan-tuan, umpamanya solat subuh 2 rakaat, tiba pagi tu dia rajin, dia buat 3 rakaat. Maka itu bertentangan dengan syariat. Ataupun dia nak dapatkan macam mana puasa dalam bulan Ramadan, dia puasa juga tapi bukan dalam bulan Ramadan, dia tukar pada bulan yang lain. Dan contoh-contoh ibadah yang lain cukup banyak. Semuanya memerlukan kepada aturan syarak. Dia pergi ke Mekah, buat tawaf di Kaabah, dia ikut kehendak dia sendiri. Hari itu dia penat, dia tawaf 3 kali saja. Sedangkan aturan tawaf itu hendaklah melakukan pusingan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Tapi dia ikut suka dia, dia ikut kehendak dia. Mungkin 3 kali, mungkin 9 kali, dan sebagainya. Jadi maka segala ketaatan ibadah mesti mengikut peraturan Allah, aturan syarak. Walaupun seseorang itu dia rasa benda tu kalau ditambah lagi bagus. Macam contoh subuh 2 rakaat tadi, dia rasa kalau tambahkan lagi bagus, maka yang banyak kan lagi baik, maka ditambah. Namun perkara tersebut walaupun ditambah tetapi tidak mengikut kepada aturan syariat, maka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Fahuwa radd. Siapa jua sekalipun yang mengadakan satu-satu amalan dalam urusan agama kami yang bukan daripada kami, iaitu tidak mengikut aturan syariat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, kadang-kadang kita tengok kalau amal itu ditambah maka lebih baik, lebih elok. Tapi tak semua tuan-tuan. Tak semua yang nampak baik itu benar-benar benar ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebegitu. Maka sebab itu berhati-hati, jangan ikut kehendak sendiri, jangan ikut emosi, jangan ikut perasaan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah. Tidak mesti tidak, kena belajar, kena berguru, kena ada panduan seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wahai anakku yang tercinta, sayugianya hendaklah perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak. Dan seterusnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberi nasihat lagi kepada kita, supaya agar benar-benar tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, semua itu pastikan mengikut kepada peraturan syarak. Pastikan mengikut benar-benar merupakan adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak itu adalah sia-sia sahaja. Ilmu dan amal yang tidak sesuai, iaitu yang tidak selari dengan aturan syarak, dengan perintah Allah Ta'ala, itu adalah sia-sia sahaja. Apa maksud sia-sia? Iaitu ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima. Sebab itu tidak semua yang nampak baik itu benar di sisi Allah. Tidak semua yang nampak baik itu betul di sisi Allah. Kadang-kadang satu orang tu dia lihat satu amalan tu baik pada pandangan dia, elok pada penglihatan dia. Dia kata kalau aku buat begini, begitu, tentu lebih baik, lebih khusyuk, lebih tawajuh. Ataupun kalau dia kata kalau aku tambah ni,
tentu lebih banyak pahala umpamanya. Tetapi ukuran agama itu bukan mengikut kepada pandangan sendiri, bukan ikut kepada perasaan dia. Tetapi ukuran agama itu sejauh mana kita dapat mengikut aturan syarak yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sesiapa yang mengadakan sesuatu dalam Islam, satu perkara yang dianggap baik, maka seolah-olah dia menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Ini berhati-hati. Artinya dia kata ikut pemikiran dia, ikut kehendak dia, ini kalau aku buat macam ini lagi bagus ni, banyak pahala ni, lebih khusyuk contohnya. Tapi siapa yang beranggapan yang sedemikian, seolah-olah dia menuduh Nabi SAW itu tidak menyampaikan risalah dengan sempurna. Kerana apa? Dia tidak mengikut kepada aturan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu berhati-hati dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, pastikan sesuai dengan aturan syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya dalam perkara ini juga memberikan ingatan dan nasihat kepada kita, orang yang ikhlas akan sentiasa memastikan amal ibadah dia itu mengikut aturan syarak. Orang yang ikhlas akan sentiasa belajar menuntut ilmu dan berguru kepada ahlinya. Kerana tidak mesti tidak dalam kita nak beramal, dalam kita nak melaksanakan perintah Allah, itu asasnya adalah ilmu. Maka sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menekankan supaya seseorang itu apabila nak beramal, apabila nak melakukan sesuatu perkara, perbuatannya, pemikirannya, tidak mesti tidak dia kena ada ilmu, kena tahu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahli zikri, tanyalah kepada ahlinya. Jadi kalau kita nak buat amal ibadah, tak nak kena belajar, berguru, itu ahli dia. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Jika kamu nak bersihkan hati daripada dosa, maksiat, perkara-perkara sifat mazmumah, maka kena tanya ahli dia. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Inilah yang disebut sebagai adab bagi para salihin. Adab dalam kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita tergesa-gesa buat amal salih sebelum kita tahu hukum hakam dia. Jangan tergesa-gesa kita terus beramal sebelum kita tahu macam mana kaedah dia, aturan dia. Maka sebab itu tidak mesti tidak perlu kepada ilmu dan perlu kepada belajar. Perlu cari ahlinya. Setiap bidang tu ada ahli dia. Maka ini penting supaya benar-benar ibadah yang kita buat itu benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan sayugia bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan ketelanjuran perkataan ahli tasawuf. Kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dan memotongnya dengan pedang riyadah, yakni latihan, bukan dengan telatah dan ucapan-ucapan yang direka-reka sahaja. Ini berhati-hati tuan-tuan. Dalam perkara ini juga diberikan nasihat kepada kita, iaitu yang pertama sekali, jangan tertipu dengan banyaknya amal ibadah. Kadang-kadang ada orang ikut perasaan, ikut gairah semata-mata, ikut kehendak, dengan dia anggap banyak ibadah itu maknanya banyaklah pahala, banyaklah dia dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Lepas tu jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Kadang-kadang satu orang tu dia bersungguh-sungguh buat amal ibadah pagi, petang, siang, malam, tetapi kalau ibadah yang dia buat itu tidak mengikut syarat, tidak mengikut syariat, tidak mengikut petunjuk daripada Rasulullah SAW, maka bukan pahala yang dia dapat. Apa yang dia dapat? Hanya penat saja.
Pahala sedikit pun tidak dapat. Kerana mungkin boleh jadi bukan dapat pahala, dalam pahala tidak dapat, bahkan menambahkan dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyatakan berapa ramai tuan-tuan akhir zaman yang mereka bersungguh-sungguh buat amal ibadah, tapi sebenarnya dia berada dalam maksiat. Dia berada dalam keadaan dosa. Dia berada dalam keadaan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, lantaran kerana ibadahnya itu tidak menepati kehendak Allah dan tidak menepati kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para masyayikh, ulama sufi sentiasa menegaskan dalam kita nak beramal ni tidak mesti tidak asasnya apa? Asy-syari'ah aslu wa tariqah far'u. Syariat itu adalah asasnya, manakala tarikat itu adalah cabangnya. Maka sebab itu apa jua sekalipun tetap mengikut aturan syarak. Tetap mengikut aturan syarak. Mana-mana apa sekalipun yang kita nak buat, pastikan mengikut kepada aturan-aturan syarak. Dan dalam perkara ini juga Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala nak menerangkan kepada kita ada 3 asas yang penting dalam kita nak melakukan amal ibadah, dalam kita nak berjalan menuju kepada Allah, dalam kita untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Ada 3 perkara asas yang penting yang perlu kita dahulukan dalam kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak mesti tidak kena belajar syariat. Kena belajar tuan-tuan. Tidak mesti tidak kena tahu syariat, itu asas. Yang kedua, dalam kita nak buat amal ibadah, dalam nak Allah Ta'ala redha kepada kita, perlu kepada mujahadah, lawan nafsu. Nafsu kena lawan, nafsu kena tundukkan, nafsu kena tekan. Dan yang ketiga dalam perkara ini, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak mesti tidak para salik, para murid itu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal ibadah dia diterima oleh Allah, maka dia perlu kepada riadah. Riadah ni apa? Latihan. Latihan didik jiwa, didik hati. Ini tegas daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang inginkan mencapai hakikat dan makrifat kepada Allah dan untuk mendapat redanya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, tidak mesti perlu kepada 3 asas ini. Pertama, belajar, ada ilmu, berguru. Yang kedua, pastikan sentiasa dapat melawan nafsu. Kerana ada orang belajar rajin tuan-tuan, dia belajar sana, belajar sini, tapi nafsu tak dapat lawan, nafsu tak dapat tunduk. Itu kalah tu. Musuh bukan main, dia kuat menentangnya, dapat dia lawan musuh. Tapi hak musuh dalam diri tu, nafsu tu dia tak dapat nak lawan. Itu kalau satu orang dia belajar macam mana sekalipun nak beramal tapi tak dapat tundukkan nafsu, maka dia tidak akan pergi ke mana tuan-tuan. Dia tidak akan dapat menggapai redanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti tidak kena sungguh-sungguh lawan nafsu. Lawan. Macam mana sekalipun kena lawan. Kita kena lawan dan lemahkan dan tundukkan nafsu itu. Kerana nafsu sentiasa tidak seiring dengan iman. Nafsu maka dia bertentangan dengan iman. Maka sebab itu supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kena lawan nafsu, kena tekan nafsu. Dan tidak mesti tidak juga, bukan hanya kena lawan nafsu saja. Supaya amal kita diredai oleh Allah, perlu kepada riadah, perlu kepada latihan, mendidik jiwa kita. Perlu dibuatkan selalu, perlu dilatih, istiqamah. Barulah amal itu mendapat kasih dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan ketahuilah bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Allah. Ini bahaya ni tuan-tuan. Pastikan buat amal ibadah, jangan
Jangan mengikut hawa nafsu. Jangan kita terikat dengan syahwat. Pastikan jangan kita dalam buat amal ibadah hati kita kena subur. Itu maksud hati yang tertutup tu, maknanya hati keras. Hati keras ni bahaya. Amal ibadah dia tak ada lazat, tak ada manis. Pastikan jangan kita dituntun oleh hawa nafsu. Jangan kita terikat dengan syahwat. Maka orang yang mana bila hatinya keras, bila dia mana terlalu mengikut hawa nafsu, fatahlik, maka dia akan binasa dan dialah orang yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu ini musuh yang paling besar ni. Musuh yang paling besar kepada kita nak berjalan menuju kepada Allah, musuh yang paling besar dalam kita nak dapat redha Allah Ta'ala, itu bukan manusia, itu bukan syaitan semata-mata, tapi adalah nafsu yang berada dalam diri kita masing-masing. Betul Allah Ta'ala menyatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya daripada hawa nafsu. Itu Allah Ta'ala kata apa? Hendaklah kita lawan hawa nafsu kita, tekan nafsu kita, maka syurgalah tempat tinggal dia. Bila dia dapat tekan nafsu, dia dapat lawan nafsu, maka akhirat tempatnya di mana? Jannatahiyal ma'wa. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan, iaitu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kena ingat betul-betul, kena faham musuh kita bukan pada yang zahir saja. Bukan manusia, bukan syaitan semata-mata, tapi musuh yang paling besar adalah nafsu yang berada di antara dua lambung, iaitu kita ini yang ada setiap orang itu. Maka sebab itu perlu lengkapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang nak diterima amal ibadah kita oleh Allah. 3 perkara ni penting. Pertama, kena berguru, kena ada ilmu, kena belajar. Yang kedua, kena ada mujahadah, lawan nafsu, sungguh-sungguh tekan nafsu. Dan yang ketiga, banyakkan latihan sehingga datangnya istiqamah. Riadah, latihan kena lakukan. Jaga solat berjemaah kena buat, banyakkan zikir kena buat, kurangkan makan yang berlebihan, jaga lidah, jaga mata, jaga telinga, jaga kedua tangan, jaga kedua kaki, sabar dalam ujian, tinggalkan maksiat, tekan nafsu. Itu riadah, itu latihan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bermujahadah sungguh-sungguh tekan nafsu dia, lawan nafsu, barulah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hidayah, pintu-pintu hidayah. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat lantaran dia dapat melawan nafsu dia, bersungguh-sungguh dalam melawan nafsu dan memotong segala perkara-perkara yang tidak selari dengan hukum syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jika dia dapat ini, dia dapat lakukan, dia dapat belajar, dia dah ada berguru, dia dapat ada ilmu, dia lawan nafsu, dia buat riadah selalu latihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri manfaat zahiran wa batinan. Bukan badan saja dia sihat, tetapi hati dia juga menjadi bersih. Iman dia semakin kuat, dipancarkan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalbi dia. Dia akan dapat jauhkan daripada dosa-dosa maksiat. Segala perkara-perkara hijab, maksiat, itu semua akan terangkat. Dan dia dalam buat amal ibadah, ibadahnya dia akan dapat rasa lazat, manis. Dan dia akan menjadi hamba yang takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lantaran daripada 3 perkara ini yang dia dapat lakukan dalam kehidupan dia selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Ini bahaya tuan-tuan. Habis, kalau dia tak lawan nafsu, dia asyik kalah saja, hati dia tak akan hidup. Hati dia makin keras, makin keras.
dan dia tidak dapat dipancarkan cahaya makrifat oleh Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Iman dia tidak akan meningkat. Iman dia tidak akan meningkat, dan dia tidak ada kekuatan untuk dapat melakukan amal ibadah kerana sentiasa dikadahi oleh nafsu. Maka tidak mesti tidak kena mujahadah, sungguh-sungguh kena lawan nafsu. Nafsu kata jangan zikir, kita lawan zikir. Nafsu kata jangan duduk majlis taklim, kita kata duduk dalam majlis taklim, lawan. Kena bagi tahu juga tuan-tuan, jangan, tidak. Lalu kena cakap dengan diri kita. Itu nafsu. Maka tidak lain dan tidak bukan permulaan bagi siapa jua sekalipun untuk berjalan menuju kepada Allah dan pengakhirannya dia akan mendapat redha Allah, maka tidak mesti tidak adalah perlu kepada ilmu, perlu kepada mujahadah, dan perlu kepada riadah. Maka pengajaran daripada nasihat ini, pertama, jalan menuju Allah tidak mesti tidak bermula dengan ilmu syariat. Ini penting sangat-sangat untuk kita tahu. Jalan menuju kepada Allah Ta'ala ini tidak mesti tidak mengikut kepada aturan syarak. Kena belajar, kena ada ilmu. Yang kedua, dalam kita beramal, dalam kita nak buat ibadah, tidak cukup dengan sekadar banyak saja ibadah yang kita buat tapi tanpa ilmu. Bahaya. Bukan sekadar banyak saja amal ibadah, puasa banyak, zikir banyak, selawat banyak, tapi amal ibadah yang banyak tu tanpa ilmu, maka amal itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, pengajaran dalam nasihat ini, nafsu merupakan musuh yang terbesar. Nafsu merupakan musuh yang terbesar bagi seorang salik, bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tahu dan kena iktiraf, nafsu merupakan musuh yang paling besar dalam perjalanan kita untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk permulaan, supaya agar mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah dan akhirnya kita mendapat redha Allah Ta'ala, pertama sekali perlu kepada ilmu, yang kedua perlu kepada mujahadah, tekan nafsu, dan yang ketiga perlu kepada riadah, latih jiwa supaya sentiasa dapat tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita dapat buat tiga perkara ini, maka hati kita akan bersih, Allah Ta'ala akan berikan pancaran ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lembutkan hati, akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dia akan dapat mencapai hakikat dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semakin dia kuat dapat melawan nafsunya, semakin dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semakin dia selalu tewas dengan nafsu dia, maka semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya yang terakhir, nasihat ini memberikan kita pengajaran bahawa jalan tasawuf yang sebenar bukan jalan khayalan, bukan jalan angan-angan, bukan jalan impian, bukan jalan mencari karamah. Akan tetapi jalan tasawuf ini adalah jalan ilmu, jalan mujahadah, jalan riadah. Maka siapa yang nak sampai kepada Allah, nak dapat redha Allah, maka tidak mesti tidak belajar syariat dulu betul-betul, lawan nafsu sungguh-sungguh, latih jiwa dengan amal soleh yang berterusan. Apabila ada tiga perkara ini yang sempurna, maka hati akan jadi bersih, layak kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akhirnya diberikan futuh untuk dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kata ulama, man jahada nafsahu hadahu Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh lawan nafsunya, Allah akan memberikan petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan insya-Allah kita akan sambung nasihat yang seterusnya. Mudah-mudahan begitulah nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita dapat menerima nasihat ini dengan berlapang dada, dengan hati yang bersih, dan mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya, dan mudah-mudahan kita terus dapat bimbingan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk usul sampai kepadanya, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati dalam husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.